Alia, peperiksaan anak dekat. Apa kata awak belajar sekarang? Bertenanglah, kita masih mempunyai masa yang mencukupi. Saya yakin mampu menghabiskan bacaan buku tersebut pada malam ini juga. A few moments later. Tomorrow. Benda tu kau? Nur Alia Emilia. Sila ke depan. Alia, masa saya peperiksaan kamu pada kali ini, agak teruk. Cikgu amat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu kelihatan begitu murung, Alia? Keputusan peperiksaan saya gagal. Oh, tidak mengapa, Alia. Kamu masih lagi boleh mencuba pada masa hadapan, ya? Terima kasih Zara atas motivasi tersebut. Bagaimanakah dengan keputusan kamu? Alhamdulillah, saya lulus. Saya juga memperoleh 100% iaitu A+ dalam peperiksaan. Wah, tahniah. Saya sudah agak pasti kamu akan mendapatkan A pada peperiksaan kali ini. Bagaimanakah cara kamu belajar? Kerana saya melihat kamu sangat cepat menghafal dan memahami segala silibus dengan begitu baik. Manakala saya apabila membuka buku terus rasa mengantuk. Boleh kamu berkongsikan tips? Saya tidak bergantung kepada buku teks semata-mata untuk belajar. Saya juga memanfaatkan kecanggihan teknologi pada masa kini. Saya hari-hari menggunakan peranti tersebut, tetapi saya tidak pernah memperoleh keputusan cermelan dalam peperiksaan. Bagaimana cara kamu menggunakannya? Kamu menggunakannya dengan cara yang salah. Mari sini saya tunjukkan cara menggunakannya dengan betul. Dengan menggunakan kecanggihan teknologi pada masa kini, kita boleh menonton video pembelajaran, membuat nota secara digital, menjawab pelbagai kuis yang menarik, serta belajar dengan kecerdasan buatan. Oh, begitu cara menggunakannya. Nampaknya saya telah menggunakan teknologi dengan salah. Tahniah Alia, kamu telah mendapatkan keputusan yang cemerlang pada peperiksaan kali ini. Cikgu amat bangga dengan kamu. Terima kasih, Cikgu. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu bual dengan seorang pelajar yang telah meraih keputusan cemerlang bagi peperiksaan akhir tahun pada kali ini. Boleh anda memperkenalkan diri? Nama saya Putri Nur Emilia binti Zahri. Saya daripada kelas 3UM. Jadi Alia, bagaimanakah perasaan saudari setelah menerima keputusan yang amat cemerlang ini? Saya berasa amat bersyukur dan terharu. Keputusan ini merupakan hasil usaha berterusan serta sokongan tidak berbelah bahagi daripada guru-guru dan keluarga. Ia menjadi pembakar semangat untuk saya terus berusaha dengan lebih gigih. Apakah strategi utama yang saudari amalkan dalam sesi pembelajaran seharian? Saya mengamalkan pembelajaran secara strategik dengan memberi fokus sepenuhnya di dalam kelas. Selain itu, saya juga memastikan setiap nota disusun dengan kemas untuk keutamaan subjek agar proses ulang kaji menjadi lebih sistematik. Difahamkan saudari banyak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Benar, saya memanfaatkan teknologi sebagai pemacu pembelajaran. Saya menggunakan platform digital untuk mengakses situasi simulasi interaktif, menyertai forum perbincangan akademik secara global serta menggunakan aplikasi kecerdasan buatan untuk memperincikan konsep yang kompleks. Teknologi menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan dinamik. Apakah pesanan ringkas saudari kepada rakan-rakan kita yang sedang melihat pada hari ini? Pesanan saya, manfaatkanlah kemudahan teknologi yang ada di hujung jari untuk tujuan yang bermanfaat. Disiplin diri dan kebijaksanaan dalam mengurus masa adalah kunci utama untuk meraih kejayaan. Sekian, terima kasih.